Korang ingat jadi Grab driver sekarang ni masih boleh lagi buat 5,000 hingga ke 8,000 sebulan ke? Yes, boleh, tapi that's only half of the story. Okay guys, aku explain dulu benda ni betul-betul supaya korang faham the real reality lah. Sekarang ni ramai orang salah faham tentang income driver e-hailing. Nampak macam senang, fleksibel, drive je dapat duit. Tapi realitinya makin lama makin susah. Pertama, kita cerita pasal perang harga. Platform sekarang ni boleh berlumba turunkan tambang untuk tarik customer. Trip yang dulu harga RM12 sampai ke RM15, sekarang jatuh jadi RM6 ke RM8 untuk jarak hampir yang sama. So masalahnya komisen platform masih lagi sama, sekitar 20% hingga ke 30%. Maksudnya customer bayar murah, platform tetap ambil bahagian dia, dan yang tinggal untuk driver bagi sikit lah. So jadi nak capai income yang sama macam dulu tu, driver kena buat lebih banyak trip. Lebih banyak trip tu maksudnya lebih penat, lebih lama atas jalan, dan juga kos pun makin tinggi. Okay, kedua, strategi minyak ni tak match dengan reality driver lah. Driver e-hailing ni bukan guna kereta sejam dua. Orang drive 8 hingga ke 12 jam sehari, dan kos petrol boleh cecah hampir RM40 hingga ke RM70 sehari. Kadang-kadang tu lebih lah sebab kalau jam teruk. Tapi subsidi minyak yang ada sekarang ni bersifat umum untuk semua rakyat, bukanlah khas untuk pemandu e-hailing ataupun driver Grab. So sekarang kerajaan ada perkenalkan skim Budi 95, dan dalam skim ini pemandu e-hailing yang layak boleh dapat bantuan tunai sekitar RM200 sebulan. Nampak macam membantu, tapi kita kena tengok realiti semasa. Kalau kos petrol driver boleh cecah RM1,200 sampai ke RM2,000 sebulan, dengan RM200 tu hanyalah cover sebahagian kecil je lah. So maksudnya walaupun ada bantuan, driver masih lagi tanggung majoriti kos sendiri. Dan bila harga minyak naik ataupun subsidi disasar semula, margin driver ni akan terus tertekan. Ketiga, struktur tambang memang tak logik lah. Best fare rendah, search pricing pula tak konsisten, dan driver tunggu lama untuk hadap jam dan sebagainya, tapi bayaran tak naik setimpal. So ada trip pendek yang akhirnya driver dapat RM4 sampai ke RM7 bersih saja, dan memang tak berbaloi lah dengan masa dan juga kos. Yang keempat, isu perlindungan sosial. Driver e-hailing ni dianggap sebagai self-employed, bukanlah pekerja tetap. So maksudnya diorang ni tak ada KWSP, tak ada SOCSO secara automatik. So memang ada skim, tapi ramai yang tak mampu untuk mencarum sendiri, dan platform pula tak wajib untuk menyumbang. Jadi bila berlaku apa-apa, driver kena tanggung sendiri tau. Yang kelima, kos operasi kereta yang ramai orang tak nampak lah. Macam contohnya servis, tayar, insurans, road tax, dan juga depreciation kan. Semua ni makin besar daripada income sebenar driver. So sekarang kita masuk part yang ramai orang salah faham, iaitu pasal bab income ni, pasal pendapatan diorang. Ramai ingat driver boleh cecah hampir RM5,000 sampai ke RM8,000 sebulan. Betul, tapi itu hanyalah kasar. Kalau full time sekitar RM150 sampai ke RM300 sehari. Tapi lepas tolak semula kos, tinggal sekitar RM2,500 sampai ke RM4,000 saja sebulan. Itu pun dengan kerja hampir 10 hingga 12 jam sehari. Dan kalau part time lagi rendah lah kan. Bersih mungkin lebih kurang RM500 sampai ke RM1,500 sahaja. So jadi realitinya ini bukan lagi easy money untuk semua orang tau. Ini dah jadi macam kerja berat dengan margin yang makin kecil. So right now kita tengok the bigger picture. Apa sebenarnya kerajaan boleh buat untuk selamatkan gig ekonomi macam ni? Pertama, kerajaan boleh wujudkan subsidi petrol khas untuk driver e-hailing. Bukan sekadar bantuan tunai. Contohnya kad khas ataupun sistem claim berdasarkan penggunaan sebenar. So ini lebih targeted dan juga lebih adil. So, yang kedua, perlulah ada regulasi minimum fare. Jangan biarkan platform ni turunkan harga terlalu rendah sampai driver yang terpaksa tanggung. Dan market tak boleh lagi dibiarkan race to the bottom lah. Dan yang ketiga, kerajaan boleh wajibkan caruman KWSP dan juga SOCSO secara hybrid. So maksudnya platform dan juga driver sama-samalah contribute. So barulah ada jaminan jangka masa panjang untuk mereka. Yang keempat, wujudkan framework gig ekonomi yang jelas. So sekarang ni driver antara pekerja dan bukan pekerja. So jadi banyak benda yang tak dilindungi lah. So negara-negara macam UK dan juga Europe ni dah mula start untuk regulate benda ni. Dan yang terakhir, kerajaan boleh beri insentif tukar kepada EV ataupun kereta jimat minyak untuk driver aktif. So ini boleh turunkan kos operasi dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau benda-benda ni tak buat, gig ekonomi ni akan terus bergantung kepada tenaga manusia yang makin lama makin berat. So sekarang ni soalan yang paling penting adalah kita nak terus murah untuk customer ataupun sistem yang adil untuk driver. I Zidane Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.